Jadi, kita akan bincangkan kepentingan gaya bahasa kreatif dalam penulisan serta bagaimana ia mempengaruhi pembaca dan menjadikannya karya yang lebih menarik. Pertama, gaya bahasa kreatif dianggap penting kerana ia mencerminkan keunikan dan identiti penulisan seseorang pengarang. Melalui pilihan kata, imejan, metafora dan cara menyusun ayat, pengarang dapat menonjolkan suara peribadi serta perspektif tersendiri yang membezakan tulisannya daripada orang lain. Gaya ini juga memperkaya bahasa, menjadikan karya lebih menarik, berkesan dan mudah diingati oleh pembaca. Selain itu, penggunaan kreativiti dalam bahasa membolehkan mesej disampaikan dengan cara yang lebih segar dan unik. Bukan sahaja sekadar fakta ataupun naratif biasa. Contohnya, dalam cerpen ataupun sajak, metafora dan imejan yang kreatif dapat menghidupkan suasana dan membangkitkan imajinasi pembaca. Jadi selain menonjolkan identiti, gaya bahasa kreatif membolehkan pengarang mengekspresikan emosi, idea dan pengalaman dengan lebih mendalam. Pembaca juga dapat merasai perjalanan watak, memahami situasi dan menafsir mesej tersirat melalui penggunaan bahasa imajinatif. Sebagai contoh, deskripsi suasana hujan dalam sebuah sajak tidak sekadar menunjukkan hujan, tetapi memberi rasa sepi, kerinduan ataupun harapan melalui metafora dan imejan yang kreatif. Cara ini membina hubungan emosi antara pembaca dan karya, menjadikan pengalaman membaca lebih hidup dan berkesan. Pembaca bukan sahaja memahami cerita ataupun mesej, tetapi turut merasai pengalaman watak dan situasi yang digambarkan. Kesimpulannya, gaya bahasa kreatif bukan sahaja memperkukuh identiti penulis, tetapi juga meningkatkan kesan, daya tarikan dan keberkesanan penulisan. Jadi dengan menggunakan bahasa secara kreatif, pengarang dapat memastikan karya mereka meninggalkan kesan yang mendalam, mudah diingati dan memberi pengalaman membaca yang unik kepada pembaca.